Ramai budak-budak sekarang lukis tangan dengan inai supermarket. Biar raya nak kahwin, bolehkah ustaz lukis tu adakah sama macam tattoo? Baik. Hukum menginaikan tangan harus, tapi ada batasnya. Bila? Jangan sampai kita buat dua perkara. Yang pertama melukis gambar-gambar bernyawa, yang kedua menyerupai orang kafir. Faham? Orang kita ni makin lama makin teruk dah ni. Teruk lagu mana? Bukan setakat ikut. Teruk kita sekarang, bila orang larang kita lawan balik. Tu teruknya kita. Dulu teruk, terima teguran. Bila dah buat salah, orang hentam, dia diam je lah. Lalu ni dia lawan balik. Faham tak ke? Dia lawan balik. Okey? Dia kata Allah Maha Pengampun apa semua, ada soal bising. Dia lawan balik. Okey? Sebab tu dia patwa-patwa jangan buat gambar-gambar burung, gambar apa pada tangan berinai pengantin. Cukup sekadar di tapak tangan dan jari-jari. Inai dibenarkan. Nampak? Okey? Nabi pernah beri tegur seorang laki-laki yang pakai inai pada tangan dan Nabi marah. Maknanya kenapa inai ini memerahkan jari-jari ini hanya harus bagi kaum wanita. Kata Imam Nawawi, tahmirul asabi' yajuzul nisa, memerahkan jari-jari dengan inai itu harus bagi kaum wanita. Wa yahrumu 'alal rijal, haram bagi kaum laki-laki. Kita sekarang yang laki-laki pula sekaligus pakai inai pengantin. Betul tak? Kenapa? Makin lama makin masuk dalam lubang biawak. Faham tak lagi? Kerana tak mengaji. Kerana ramai sangat pergi mengaji, dialihkan orang muda jangan pergi mengaji, dituduhkan pengajar-pengajar itu tunggang agama. Orang makin jauh daripada ulama, senanglah nak dihanyutkan. Betul tak? Orang perempuan harus, tetapi ada sempadan. Mana sempadan? Jangan berlebih-lebihan sampai jadi macam tattoo. Dan jangan melukis gambar-gambar bernyawa. Okey?